Alhamdulillah Ustazah, akhirnya setiap permulaan pasti akan ada pengakhiran. Setiap adanya program pasti ujian yang berbeza-beza. Setiap permulaan pasti akan ada pengakhiran, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Setiap perjalanan pasti mempunyai ceritanya yang tersendiri. Hari ini tirai program Korban Perdana 1447 Hijrah dilabuhkan dengan penuh rasa kesyukuran dan keinsafan. Di sebalik setiap langkahan yang diatur, setiap kilometer yang ditempuh, setiap peluh yang menitis dan setiap amanah yang dipikul, tersimpan 1001 kisah yang tidak mampu digambarkan dengan kata-kata. Kami menyaksikan senyuman yang lahir daripada kesusahan, kami melihat kegembiraan yang tercipta daripada pengorbanan, kami merasai sendiri bagaimana sebuah ibadah mampu menyatukan hati-hati manusia yang dipisahkan oleh ribuan kilometer. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, amanah para peserta korban telah berjaya disempurnakan. Setiap bahagian yang diamanahkan telah sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Buat semua peserta korban, para sukarelawan, rakan kerjasama dan seluruh pendukung yayasan, terima kasih kerana memilih untuk menjadi sebahagian daripada kisah kebaikan ini. Semoga setiap ringgit yang dibelanjakan, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kerana hakikatnya yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah korban itu, tetapi ketakwaan yang daripada hati-hati yang ikhlas. Korban tahun ini telah berakhir, namun perjuangan membantu ummah tidak pernah bernoktah. Sehingga kita bertemu lagi dalam misi-misi kebaikan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma jama'na hadha jama'al marhuma wa tafarruqa min ba'dihi wa tafarruqa ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Sempurna yang penuh barakah ini ya Allah. Amin. Engkau terima ibadah korban ini ya Allah. Amin. Engkau berikan mereka kesempatan dan hidup yang sihat dan barakah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.